Ini view daripada atas loteng ke bawah. Assalamualaikum. Okey, selamat kembali. Jom kita pergi detail pasal tiny house ni. Okey, tiny house ni bersaiz 16 kali 24. Ni bukaan dia 16. Dan panjang ke belakang adalah 24. Ketinggian dia pula adalah 18 kaki. Sedikit gambaran layout rumah ni. Dengan saiz 16 kali 24 kaki, aku dapat buat satu bilik, satu lonteng, dua bilik air, satu dapur, satu ruang rehat plus ruang semua ruang lah, ruang tamu, ruang keluarga. Tapi yang lonteng tu sebenarnya aku dapat potong dua, andai kata aku tak buat studio. So kalau cakap mudahnya, sebenarnya saiz ni dah muat untuk 3 bilik, 2 bilik air. Dan bilik air yang satu tu adalah duduk dalam bilik master bedroom. Nanti aku akan tunjuk macam mana kedudukan dia. Alright, seterusnya kita akan cakap pasal tapak ni. Tapak ni sebenarnya yang mula-mula lain, idea aku lain. Tapi sekarang ni jadi macam ni. Biasanya orang akan buat tapak siat dulu. Ni bawah ni biasa orang buat siat dulu, semen semua. Tapi aku buat cara lain. Aku buat konsep macam kontena. Biasa kontena dia akan letak batu bata ke kat bawah ni untuk lapik, ataupun dia buat konkrit full petak. Lepas tu dia letak kontena atas. Tapi biasa yang macam tu biasanya dia akan karak yang lantai bawah tu, lantai besi. Sebab bawah ni kita buat besi. Bawah ni kita buat besi. Semua ni besi. Besi. Biasa ada yang letak atas semen. Bila kita letak atas semen, bila hujan, air tu dia akan duduk dekat semen, dekat besi. Jadi lama-lama besi tu akan repuk. Jadi dia akan cepat rosok lantai tu. Memang tak tahan lama lah. Confirm tak tahan lama. Jadi kita buat konsep ni, kita buat tinggi. Sebab kita buat konsep macam kabin. Boleh je kalau kita nak buat yang tu, kita buat tapak, kita pacak tiang tu naik. Tapi yang tu akan permanent. Maksud aku, dia akan kekal dekat situ, tak boleh nak alih dah. Macam konsep aku buat ni, yang ni sebenarnya kita boleh angkat lagi ni. Kalau anda kata nak ubah kedudukan sikit-sikit ni, boleh angkat lagi guna crane lah. Sebab ni antara saiz yang paling besar yang boleh angkat. Sebab tu material yang aku guna ni pun semua yang ringan lah. Ni pun kita spot dia, kita spot wedding macam ni. Kalau bila kita nak buka semula ni, kita nak angkat ni, kita buka semula, kita grind semula ni, kita boleh angkat guna crane. Tapi mungkin kena guna dua crane lah, cost jugalah tu. Tapi benda tu bukan setiap hari kita nak ubah kan. Mungkin satu masa nanti, kalau ada kita nak ubah layout ke macam mana, mungkin kita akan alih lah. Jadi sebelum orang tanya, baik aku bagi tahu dulu pasal lantai ni. Lepas ni kita akan buat piping tandas belakang tu, dan mungkin bagi ke bawah sikit-sikit. Lepas tu kita akan letak semen. Hari tu aku nak letak batu, tapi aku takut batu tu takut ada benda-benda yang kita tak nampak kan, mengayat ke tepi-tepi celah batu tu. Jadi kita ubah keputusan tu, kita ubah jadi semen lah. Kita akan buat rata semula. Dia akan level macam ni. Lebih kurang aku buat ni lebih kurang 2 kaki setengah ataupun 2 kaki lebih sikit je. Ketinggian ni. Ketinggian daripada tanah ni. Jadi yang ni memang confirm lah, kena ejar tanah dia ni, kena level semula baru masuk semen. Okey. Dan lepas tu depan ni sebenarnya kita buat tangga, tapi tak siap lagi. Kita ada buat tangga dengan besi. Lepas tu atas mungkin kita letak kayu ataupun semen board, ataupun yang ada satu lagi yang jual kat Shopee tu. Aku lupa nama apa. Yang tu untuk kita letak atas lah. Jadi lebih kurang sini lah kot. Lebih kurang sini kot. Lebih kurang sini kaki tangga tu. So kita buat macam lampu lah. Kita buat besar sikit. Saiz sliding ni. Yang ni pun sama. Pintu yang belah dapur ni, pintu kecil ni, pintu ni sama. Tangga masih lagi tak siap. Dia sama kita. Kalau yang depan siap, sepatutnya sini pun boleh siap. Lepas nanti kalau siap kita akan buat lagi video lah.
Tapi setakat yang sekarang ni macam ni dulu. Sebab tu aku kata tak 100% lagi siap. Okay, ni tingkat dapur. Ni tingkat lonteng. Okey, ni adalah tingkat dan lubang exhaust fan untuk tandas. Jadi kita ada 2 tandas kan. Jadi ni adalah untuk bahagian tandas, 2 tandas. Satu tandas dekat dapur, satu tandas dekat bilik. Ni ruang tepi. Ni adalah satu tingkat bilik. Satu tingkat bilik dan satu lagi adalah tingkat lonteng. So kalau perasan semua 4 penjuru ni aku masukkan spotlight supaya cerah semua keliling tu. Okey, jom kita masuk dalam. Kita guna je benda yang ada ni, lapik masuk dalam. Okey, ni pintu utama. Okey, sab buka je pintu, tu nampak kan. Okey. Ni adalah ruang yang aku beritahu tadi, yang ruang yang ruang rehat ke, ruang tengok TV ke, ruang orang datang ke, sinilah. Dan yang sebelah kanan aku ni adalah kita akan letak meja makan. Ni sementara ni kita letak dulu kursi dengan benda ni. Kita letak dulu untuk nampak sikit gambaran lah. Ni pintu yang aku beritahu tadi, pintu dapur. Ni adalah dapur. Okey, yang dapur ni belakang dia ada tandas. Okey, belakang dia ada tandas. Jadi sini tabletop mungkin duduk kat sini. Sekali dengan sinki semua. Sini ada mungkin kita buat kabinet ke apa semua, tengoklah macam mana. Ni tandas. Ni tandas Ni tandas. Okey, sebelum tanya aku akan beritahu dulu. Okey, sebelum tanya, okey, saiz dia. Ni dapur. Ni dapur, ni bilik. Yang aku kata bilik tu kan, bilik master bedroom yang ada sekali dengan tandas lah. Okey. Saiz dia kan kita kata sini 16 kaki. Jadi kita bagi ruang untuk dapur adalah 6 kaki. Sebenarnya ni 6 kaki je. Sekejap aku buat yang kamera biasa muka 0.5. Ni adalah 6 kaki. Ni 10 kaki. Okey. 10 dan 6 jadi 16. So tiang besi, salah satu kita guna besi semua. Kita akan boleh jimat lagi daripada guna semen. Sebab semen biasanya dia akan makan lagi. Kita nak pelah lagi apa semua. Dia punya ketebalan tu dia akan lagi makan lagi. Okey. Jadi ini dapur 6 kaki. Ke belakang adalah tolok 4 kaki sebab tandas kita adalah 4 kaki. 4 kali 6. 4 kali 6. 4 kaki kali 6 kaki. Jadi ruang dapur ni sini 6 kaki kan? Aku beritahu 6 kaki. Yang ke dinding tandas tu adalah 8 kaki. Sebab apa 8 kaki? Okey. Aku buat konsep paling mudah sekali. Lonteng atas kita bagi 2. So dinding ni kita bagi 2. Kan kita kata tepi 24 kan? 24. Kita terus bagi 2. Kita ambil tiang tengah. Kita terus potong. Ambil separuh. Jadi sini yang aku berdiri sekarang ni adalah separuh. 12 kaki. Daripada sliding ke dinding tu adalah 12 kaki. Sama juga yang atas. Ruang lonteng 12 kaki ke belakang. Jadi 16 kali 12 untuk lonteng. Bilik pula 10 kali 12. Tapi dalam bilik ada tandas. Ni sementara ni. Exhaust fan semua tak pasang lagi. Ni ruang dia. Ni tandas. Ni tandas sama je. Tandas sama saya dengan yang sebelah. So bilik akan jadi kecil sikit lah. Sebab sebenarnya dekat rumah aku ada je yang buat bilik bilik pula tandas. Tandas bilik air ni ada lagi yang lagi kecil sebenarnya, tapi rasa sangat kecil. Boleh guna tapi rasa sangat kecil. Jadi inilah ruang ni yang tiket aku beritahu tadi. So kalau tutup pintu ni, ni ruang dia. Ni ruang dia. So yang dalam bilik air pun kita dah ready untuk water heater. Dan yang kat dalam bilik ni kita dah ready untuk plug aircon.
Sekarang ni sebenarnya tengah masuk je. Cuma dari segi dinding-dinding semua ni, kita still lagi tengah fikir. Sebab kalau ada sesuatu tempat yang kita masuk almari tu, kita dah tak payah nak buat dinding. Sebab dia, sebenarnya dinding aku tak explain lagi. Okey, lepas bilik, master bedroom, kita akan terus naik ke atas. Ni lonteng. Tangga sebenarnya pelbagai jenis orang buat, tapi aku buat tangga yang simple macam ni je. Okey, ni lonteng. Lonteng ni macam aku beritahu tadi, ni 12, ni kali 16. Ni ruang. Ni tikap ada kiri dan kanan. Dan ni plug aircon pun kita dah ready. Tunggu nak pasang je. So sini kita akan buat, inilah studio kita. Plus dengan podcast pun kita akan buat kat sini. So untuk background ni apa semua ni, nanti kita akan decide lah macam mana. Okay. Cantik sebenarnya view ni. Selagi tak banyak rumah kat sini, cantik lah ni kot. Okay, ni view daripada atas loteng ke bawah. Pagar dah cat lagi ni. Gini. Jadi kita nampak lah kalau mari ke apa, sebab sini mungkin aku akan buat sliding ni. Untuk studio ni aku akan buat sliding, sebab kalau tak, bila aku buka aircon, nanti aircon bawah pun kena buka juga. Jadi kalau untuk atas je, untuk bawah je. Jadi jimat sikit lah untuk penggunaan aircon tu. Kalau apa macam ni, rasa macam dia aircon kena kerja keras lah untuk sejukkan ruang ni. Jadi mungkin aku akan buat sliding, sini pintu, sini sliding. So untuk tengok bawah pun kita boleh buka sliding, still lagi ada pagar. Okey, untuk dinding pula, dinding kita pakai PU metal deck. Memang luar kita nampak macam metal deck biasa lah, tapi sebenarnya ni PU metal deck. PU metal deck ni dalam dia ada spang kat tengah, dan dalam dia warna putih gini. Jadi kalau ada yang warna lain, yang tu kena tepas, tak silap saya. Okey, untuk dinding bilik kita guna cement board 6mm. Lantai pula dia bising sikit lah, dengar. Lantai pula kita guna yang cement board yang 12mm. Tu je. Jadi untuk dinding dan atap kita guna material yang sama. Jadi sekarang ni nampak full putih kan. Kita pakai dinding dan atap benda yang sama, material yang sama. Okey, sampai di sini je untuk part tu. Jadi aku harap yang tengok video ni, yang tukang-tukang ke ataupun siapa je lah yang ada idea ke, ataupun yang design dalaman luaran ke, yang ada idea, so aku minta masuk komen, komen yang positif lah masuk aku komen. So bagi tahu apa yang kurangnya aku buat, ataupun apa yang sepatutnya aku buat. So boleh komen, mana-mana yang komen aku rasa macam logik yang boleh diguna pakai, aku akan buat. Sebab untuk dalaman ni pun jujur aku bagi tahu lah, sekarang ni aku just fokus untuk siapkan studio yang atas. Yang bawah ni, untuk design bawah ni, yang dinding lapisan yang kedua ke apa, aku still lagi duduk fikir. Sebab kadang-kadang benda kita plan nak buat, bila buat jadi lain. Jadi sekarang ni aku nak fokus studio dulu, aku nak pasang kapet apa semua, set up masuk aircon, masuk kamera semua, lighting yang okey-okey semua. Lepas tu kita akan sambil dalam masa yang sama kita akan jalan studio, dan kita akan siapkan juga yang dalam ni. Dan terutama sekali yang tandas. Tandas kita akan, kadang-kadang pun kita kena siap dulu. Sebab elektrik ada, tapi kalau tandas tak ada, dia orang kata masalah lah, nak duduk lama tu jadi macam masalah sikit lah. Jadi apa-apa pun kita kena siapkan yang paling penting dulu yang kita nak duduk. Okey, tu je. Apa-apa komen. So jangan lupa share, like and subscribe. Assalamualaikum.